saya dilahirkan dekat Hospital Tampin. Tapi kampung saya dekat Pulau Sebang, Melaka. Tapi dibesarkan dekat Selangor. Memang kebanyakannya memang raya dekat Selangor lah, dekat rumah saya yang tinggal bersama mak dengan abah. Lahir di Negeri Sembilan, tapi kampung saya ada dua lah. Kalau kampung ayah tu dekat Perlis, kalau kampung mak tu dekat Negeri Sembilan juga, kat Linggi. So saya kalau raya tu memang balik Perlis, balik Linggi, balik Linggi, balik Perlis. Macam tu lah. Akan berkumpul dekat rumah saya lah, sebab mak dengan abah duduk dengan saya. So keluarga kakak dan keluarga abang akan datang berkumpul di pagi raya. So kalau balik Perlis tu perjalanan tu agak adventure lah, dengan kereta lama. Kadang-kadang guna jalan lama, kadang guna jalan highway. So 12 jam tu macam biasa lah. Sebab dengan kereta lama mana boleh gerak laju kan. 80 tu dah kira laju masa tu. Memandangkan mak ayah dah uzur, so masak ni, yang chef ni kita serahkan kepada Kak Long lah. Kak Long yang dia master chef dekat dapur. Macam saya memang in charge untuk bahagian housekeeping, bersihkan rumah, tukar langsir, tukar cadar, tukar sarung sofa, apa semua tu, itu saya in charge lah. Saya adik-beradik 2 orang lelaki, so kita orang tak ada perempuan. So memang semua tugas yang orang lain, kan ada orang agihkan, ni tugas lelaki, ni tugas perempuan. Tak, kita orang tak. Kita orang memang cabut langsir, tukar langsir tu kita orang yang buat. Tukar sarung cushion, zaman tu tak ada sofa kan, dah ada cushion yang kursi kayu tu, tukar kan. Walaupun muka masam lah masa tu kan, mak suruh kan masam muka kan, tapi terpaksa buat, nak lawan takut. Lap tingkap yang sekeping-sekeping tu satu-satu kan. Kalau mak ke marah kan, kalau macam ada potong sikit ada raya kan. Mak meninggal 27 Disember 2021. Ayah meninggal 18 Mac 2024, 7 Ramadan. Mak meninggal pada 22 Jun 2023. Hari Khamis. Pagi Ramadan tu memang tak sangka mungkin takdir kan. Kita pun macam tak ready lah, kita hati ni tak ready. Kalau macam dia memang sakit yang kronik tak sedar ke, okey lah, mungkin separuh jiwa tu dah bersedia. Tapi ini memang tak bersedia lah. Walaupun jasad ni dah tiada, tapi rasa masih ada, sebab tinggal di rumah yang memang bersama mereka kan. Tapi yang rasa betul-betul kehilangan tu besok tu, bila kita bangun, dia tak ada lah kat rumah ni. Macam tu lah. First day raya tanpa mak ayah, kami berkumpul kat rumah Kak Long. Kak Long meriahkan suasana lah. Dia masak rendang macam mana mak masak dulu. Dia meninggal tu macam kita orang tak rasa nak raya pun sebenarnya. Kita tak rasa nak raya sebab macam banyak rumah tu rasa kosong lah. Rumah rasa kosong bila mak dah tak ada kan. Dikumpulkan adik-beradik semua, tapi rasa janggal lah sebab dah first time raya tak ada abah. Malam raya tu pun kita orang tak tahu nak buat apa. Kita orang macam nak buat apa. Bayangan selalu kuah kacang mak yang akan prepare. Tapi kita orang punya mak dah tak ada tu, kita orang beli kuah kacang Ibrahim saja. Masak letak air, kacau, siap. Tu je. Kita orang punya just nak rasa ada kuah kacang, makan dengan nasi impit. Tangan tu terlalu banyak, tapi memang seronok lah bila mak ayah dekat rumah. So ramailah datang kunjung, datang ziarah. Macam betul dah tak ada lagi dah kunjung-mengunjung tu daripada saudara-saudara, daripada anak-anak buah. So kami lah yang pakat muda ni pergi ziarah ke rumah-rumah pakcik-pakcik yang tua. Rindu dia marah, dia berleter. Jadi kalau berleter tu, itulah yang macam kita tak suka dulu kan. Tapi itu yang paling kita rindu, sebab cara dia kita berkomunikasi macam tu.
Itu yang kita paling rindu lah. Sebabnya hidup bebel kita, tu yang jadi kenangan lah. Kita rindu lah sebenarnya, kenang dia. Sebab kadang-kadang kalau kita buat silap kan, kita buat silap je, kita terngiang-ngiang suara dia, macam sound kita kan, terngiang-ngiang macam alamak dia tak ada lah. Selagi orang-orang yang kita sayang ni masih ada, jagalah sebaik mungkin. Cakap yang baik-baik, buat yang baik-baik. Moga yang baik-baik juga datang pada kita. Banyakkanlah berkomunikasi yang secara baik dengan mak dan ayah atau siapa-siapa kita sayang. Sebab komunikasi tu tak ada lagi lah. Lepas dia dah tak ada, kita akan rindu momen-momen kita borakkan dia. Kita akan rindu kita kena marahkan dia. Kita rindu kita ketawa guling-guling dengan dia. Kita akan rindu semua tu. Nida dah cuba jaga sebaik mungkin. Ini yang mampu yang Nida buat. Moga mak abah maafkan Nida. Moga Allah balas yang baik-baik untuk Nida. Hafiz sangat sayang dengan mak. Kehilangan mak tu macam tak ada ganti pun. Memang tak ada ganti pun. Lepas mak meninggal, tapi tak boleh tengok gambar-gambar mak. Tak boleh tengok gambar dan video-video mak. Sebab benda tu sangat menyakitkan. Kita dalam hidup ni kena berdamai dengan takdir. Kita kena reda atas kehilangan tu tanpa menyesal. Siapa yang akan peluk sepuas-puasnya? Kalau boleh nak genggam, erat, tak nak lepaskan. Sebab bila dah lepaskan tu, bila dah hilang, kita dah hilang pelukan yang orang yang paling sayang kat kita. Orang yang paling sayang kat kita tu dah, siapa-siapa peluk kita pun lepas tu takkan sama dengan orang yang paling sayang kita peluk kita. Walaupun kita dah besar, dia tetap peluk kita macam kita baby tu. So, mungkin kadang-kadang memang ada anak yang mungkin tak berapa nak rapat dengan mak atau ayah, salah seorang ke kan, tak kerti nak peluk. Tapi cubalah create situasi yang boleh kita peluk dia puas-puas. Sebab the moment kita peluk dia masa dia jadi jenazah tak sama dengan kita peluk dia masa dia hidup. Dia takkan jadi sama. Paling-paling kita rindu pun kita akan peluk batu nisan je. Untuk membalas budi kepada mak ayah atau ada rasa menyesal, bolehlah berbuat baik kepada ahli keluarga yang tua dalam rumah. Pakcik ke makcik, datuk nenek yang masih ada, ataupun kawan-kawan mak dengan ayah, atau jiran-jiran kepada mak dan ayah. Hidup dengan bahagia bersama family tercinta. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Rayakan raya ni bersama keluarga tersayang.